Hadirin yang dihormati, persiapkan pandangan dan bukalah hati kerana sebentar lagi di layar utama yang terpancar megah di hadapan pentas ini akan terungkap sebuah persembahan visual yang penuh wibawa dan perkara eksklusif. Dengan penuh kemegahan majlis, dipersilakan semua mengalihkan pandangan ke skrin utama untuk menyaksikan tayangan khas yang bakal menjulang martabat kecemerlangan sebenar. Ayo kita saksikan. Tuan-tuan dan puan-puan, sekarang tibalah masa yang paling dinanti-nantikan. Kita bakal menyaksikan penganugerahan yang penuh prestij, penuh makna dan penuh sejarah. Anugerah ini bukan sekadar penghargaan, ia adalah pengiktirafan kepada murid yang telah menunjukkan dedikasi, ketekunan serta komitmen luar biasa. Dewan ini bakal menyaksikan penyampaian anugerah teristimewa yang hanya diberikan kepada individu yang benar-benar memberi kesan dan inspirasi. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah anugerah khas sempena Hari Anugerah Madani Kecemerlangan Akademik Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka 2025. Anugerah khas Hari Anugerah Madani dan Kecemerlangan Akademik Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka. Tokoh murid PPKI Kurikulum. Tokoh murid PPKI Kurikulum. Tokoh nilam. Tokoh Kurikulum. Tokoh kepimpinan. Tokoh sahsiah. Tokoh sukan. Tokoh akademik. Dan anugerah tertinggi yang akan dinobatkan, Tokoh Murid Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka bagi tahun 2025. Tokoh murid PPKI Kurikulum. Calon-calonnya Nurul Irdina, Humaira, Anugerah Tokoh Murid PPKI Kurikulum disanang oleh Nurul Irdina. Dipersilakan penerima anugerah Tokoh Murid PPKI Kurikulum diiringi waris tercinta bagi menerima plak kegemilangan, senaskah Al-Quran, jabatan bunga penghormatan serta sijil pengiktirafan yang melambangkan kejayaan luar biasa. Sambung berikut merupakan pencapaian Nurul Irdina binti Muhammad Tarmizi, pengurusi unit uniform pengangkat Malaysia PPKI SKUM, Setiausaha Kelab Kebudayaan dan Kesenian PPKI SK Ulu Melaka, pengawas sekolah PPKI, terbaik PPD PPKI SK Ulu Melaka, terbaik Yuasa PPKI SK Ulu Melaka, menyertai pertandingan MySihat Care E-Challenger 2.0 2025, menyertai Chemistry Solat Pendidikan Khas Peringkat Negeri Kedah di Institut Pendidikan Guru Kampus Darul Aman. Tempat
ketiga pertandingan aerodance sempena karnival kebolehpasaran PPKI peringkat daerah Langkawi. Johan pertandingan video kemerdekaan pendidikan khas daerah Langkawi 2025. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah khas Tokoh Murid PPKI Bengkulu. Hari ini kita teruskan penyampaian anugerah khas yang seterusnya, iaitu Tokoh PPKI Curriculum. Sebelum nama penerima anugerah diumumkan, mari kita saksikan dahulu video ini. Tokoh Murid PPKI Curriculum. Calon-calonnya Nur Fikriyah Syamilah, Ozil, Ikram Dizli, Anugerah Tokoh Murid PPKI Curriculum dianugerahkan kepada Nur Fikriyah Syamilah. Dengan penghujung dan berprestasi, silakan penerima anugerah melangkah ke pentas utama bersama waris tercinta. Untuk menerima sebuah plak penghargaan disertakan dengan sejampang bunga, diiringi senaskah Al-Quran yang menjadi penerang kehidupan, serta sijil pengiktirafan yang mengangkat martabat kecemerlangan ke puncak. Berikut merupakan pencapaian Nur Fikriyah Syamilah binti Muhammad Syukur, Naib Pengerusi Kelab Petang PPKI SKUM, Bendahari Kelab Kebudayaan dan Kesenian PPKI SK Ulu Melaka, Penolong Ketua Kelas PPKI Permata, menyertai pertandingan My Sihat Care E-Challenger 2.0 2025 peringkat kebangsaan, menyertai pertandingan petang pendidikan khas peringkat daerah Langkawi dan mendapat tempat ketiga dalam kategori triple perempuan. Naib Johan dalam acara 100 meter, 200 meter dan lompat tinggi serta tempat ketiga dalam acara 4x100 meter dalam kejohanan olahraga pendidikan khas peringkat daerah Langkawi. Tempat ketiga acara 4x100 meter kejohanan olahraga pendidikan khas peringkat negeri Kedah. Naib Johan pertandingan kejohanan merentas desa peringkat sekolah. Tempat ketiga berpasukan bowling PPKI peringkat daerah Langkawi. Menyertai perkemahan pengakap PPKI daerah Langkawi di SMK Langkawi Pulau Tuba. Johan pertandingan video kemerdekaan pendidikan khas daerah Langkawi 2025. Kami diucapkan kepada penerima anugerah khas Tokoh Murid PPKI Curriculum. Seperti biasa, sebelum nama penerima anugerah diumumkan, mari sama-sama kita saksikan video ini. Tokoh Nilam. Calon-calonnya: Iris Kaisara, Fatin Nur Zahirah, Nur Fatihah, Kisha Diandra, Izrizki, Anugerah Tokoh Nilam disandang oleh
oleh Nur Fatihah binti Cham Hairi. Berikan tepuk tangan. Dengan penuh dengan kebenaran, dalam awal panggilan maka dipersilakan penerima anugerah untuk melangkah ke pentas utama, diiringi waris tercinta bagi menerima plak kemenangan senaskah Al-Quran, jambangan bunga penghormatan serta sijil pengikirapan yang melambangkan kejayaan luar biasa. Berikut merupakan pencapaian Nur Fatihah binti Cham Hairi. Pencapaian nilam 5 bintang. Jumlah rekod bacaan sebanyak 6,546 rekod. Setiausaha Pengawas Pusat Sumber Sekolah. Johan pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat daerah Langkawi tahun 2024. Johan pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat daerah Langkawi tahun 2025. Tempat ketiga, pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat negeri Kedah tahun 2024. Tempat keempat, pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat negeri Kedah tahun 2025. Ahli aktif badan beruniform Persatuan Pandu Puteri Tunas. Ahli aktif Kelab Bahasa Arab dan Pendidikan Islam. Ahli aktif Sukan Permainan Bola Jaring. Banyak diucapkan kepada penerima anugerah khas Tokoh Nilam. Tokoh ko-kurikulum. Calon-calonnya: Muhammad Nazmi, Kisha Shazrini, Kashrina Umairah, Khalif Uwais, Nur Fatmatuz Zahra, Anugerah tokoh ko-kurikulum disandang oleh Nur Kisha Tokoh ko-kurikulum dengan penuh gemilang berprestij dipersilakan penerima anugerah untuk melangkah ke pentas utama ditemani waris tercinta. Ada ayahnya di situ untuk menerima sebuah perak penghargaan yang syarat makna diserikan dengan sejapak bunga penuh simbolik serta sijil pengikirapan yang mengangkat martabat kecemerlangan mereka ke puncak gemilang. Berikut merupakan pencapaian Nur Kisha Shazrini binti Muhammad Azmi, Timbalan Ketua Pengawas, Pengerusi Kelab Seni Tari, Pengerusi Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Johan pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat daerah Langkawi tahun 2024. Tempat ketiga, pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat negeri Kedah tahun 2024. Johan pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat daerah Langkawi tahun 2025. Tempat keempat, pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat negeri Kedah tahun 2025. Ketua Pelatun Terbaik pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah rendah peringkat daerah Langkawi tahun 2025. Tempat ketiga, pertandingan Public Speaking Karnival Bahasa Inggeris peringkat daerah Langkawi. Pingat perak bagi acara 4x100 meter dalam kejohanan olahraga MSSD Langkawi tahun 2025.
Pingat gangsa bagi acara lontar peluru dalam kejohanan olahraga MSSD Langkawi. Naib Johan dalam kejohanan bola baling MSSD Langkawi. Tempat keempat dalam kejohanan bola jaring MSSD Langkawi. Tempat kelima dalam kejohanan bola tampar MSSD Langkawi. Tempat kelima dalam kejohanan badminton peringkat daerah Langkawi. Johan, pertandingan Citra Merdeka peringkat sekolah. Naib Johan, pertandingan poster hentikan buli dan gangguan seksual peringkat sekolah. Tempat ketiga, pertandingan lukisan cinta negaraku peringkat sekolah. Tempat ketiga, pertandingan irama merdekaku peringkat sekolah. Oh, benar cepat. Banyak. Calon tanpa membuang masa, mari kita saksikan video yang seterusnya yang akan dimainkan oleh Ustaz Umar. Tokoh kepimpinan, calon-calonnya: Uzair Samir, Akil Wafi, Khalif Uwais, Nurin Imanina. Siapa kawannya? Anugerah tokoh kepimpinan disandang oleh Muhammad Khalif Uwais dan Muhammad Hafiz. Video. Terlambat sikit video. Dengan ini dipersilakan penerima anugerah untuk melangkah ke pentas utama ditemani waris tersayang untuk menerima sebuah plak penghargaan sejabat bunga diiringi naskah Al-Quran buat pedoman serta sijil pengiktirafan sebagai bukti kecemaran. Silakan. Berikut merupakan pencapaian Muhammad Khalif Uwais bin Muhammad Fadli, Ketua Pengawas Sekolah, Pengerusi Pasukan Uniform Pengakap, Naib Pengerusi Kelab Seni Tari, Pengerusi Sukan Bola Baling, Tahap Penguasaan Terbaik Bahasa Melayu, Johan Da'i Cilik kategori lelaki sekolah rendah, Iktifal Lughawi Sekolah-Sekolah ILSS Daerah Langkawi tahun 2025. Tempat ketiga, Da'i Cilik kategori lelaki sekolah rendah, Iktifal Lughawi Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia peringkat negeri Kedah tahun 2025. Naib Johan pertandingan tarian rampaian tradisional sekolah rendah peringkat daerah Langkawi tahun 2025. Naib Johan Ikatan Persahabatan tahun 6 lelaki acara sukaneka kejohanan olahraga ke-41 tahun 2025. Tahniah diucapkan kepada penerima anugerah atas tokoh kepimpinan, yaitu anugerah tokoh Sasya. Sebelum itu kita saksikan video ini. Tokoh Sasya, calon-calonnya: Hamka Darwish, Muammar Azafri, Huma Rania, Muhammad Zamil, Adam Haris. Siapa orangnya? Silakan dijelaskan. Anak tokoh Sasya disandang oleh Muhammad Azafri bin Muhammad
Ya, itu situ. Bagi menerima sebuah amplop penghargaan yang syarat makna diserikan dengan sejampang bunga penuh simbolik diiringi naskah Al-Quran yang menjadi penerang kehidupan serta sijil pengiktirafan yang mengangkat martabat kecemerlangan mereka ke puncak gemilang. Berikut merupakan pencapaian Muammar Az-Zafri bin Muhammad Hairul Azizi. Sahsiah Murid Terbaik tahun 2025. Pengawas Sekolah. Tahap Penguasaan Terbaik Bahasa Arab. Lance Corporal, Tunas Kadet Remaja Sekolah Peringkat Negeri Kedah tahun 2024. Ahli Aktif Kelab Seni Tari. Ahli Aktif Sukan Permainan Sepak Takraw. Naib Johan Pertandingan Kawat Kaki Pasukan Badan Beruniform Sekolah Rendah Peringkat Daerah Langkawi tahun 2025. Syabas diucapkan kepada penerima anugerah. Kita saksikan video. Tokoh sukan. Calon-calonnya: Kisha Shazrini, Aina Aisyah, Firas Rizwan, Adib Firdaus, Zahira Nabila. Okey, kita akan mendengar nama disebut. Siapa kawannya? Bagiku, saya hari ini seperti berada di PICC juga. Merasa berada di anugerah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh penghormatan bagi anugerah tokoh sukan sempena Hari Anugerah Madani dan Kecemerlangan Akademik Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka, dengan ini dianugerahkan kepada Nur Kisha Shazrini. Itu dia. Dipersilakan penerima anugerah untuk melangkah sekali lagi ke pentas utama ditemani waris tercinta. Bagi menerima sebuah plat penghargaan yang syarat makna diserikan dengan sejampang bunga penuh simbolik diiringi naskah Al-Quran yang menjadi penerang kehidupan serta sijil pengiktirafan yang mengangkat kecemerlangan mereka. Berikut merupakan pencapaian Nur Kisha Shazrini binti Muhammad Azmi. Pingat perak acara 4x100 meter Kejohanan Olahraga MSSD Langkawi tahun 2025. Pingat gangsa acara lontar peluru Kejohanan Olahraga MSSD Langkawi tahun 2025. Naib Johan Kejohanan Bola Baling MSSD Peringkat Daerah Langkawi tahun 2025. Tempat keempat Kejohanan Bola Jaring MSSD Peringkat Daerah Langkawi tahun 2025. Tempat kelima Kejohanan Bola Tampar MSSD Peringkat Daerah Langkawi tahun 2025. Tempat kelima Kejohanan Badminton MSSD Peringkat Daerah Langkawi tahun 2025. Tangan diucapkan kepada penerima anugerah atas tokoh sukan BD. Tokoh akademik. Calon-calonnya: Farel Rifki, Kisha Shazrini,
Muiz Rizki, Khalif Uwais, Akil Wafi, Kesian pasal membongkok. Okey, tokoh akademik disandang oleh Muhammad Khalif Rizki. Itu dia dengan penuh gilang gemilang dipersilakan penerima anugerah untuk melangkah ke pentas utama ditemani waris tercinta. Ada ibunya di situ. Bagi menerima sebuah penghargaan yang syarat makna disediakan dengan sejapak bunga yang penuh simbolik, diiringi naskah Al-Quran yang menjadi penerang kehidupan serta sijil penuterapan yang mengangkat martabat kecemerlangan mereka ke puncak gemilang. Berikut merupakan pencapaian Muhammad Farel Rifki bin Nur Azam, PBD terbaik Bahasa Inggeris, PBD terbaik Sains, PBD terbaik Sejarah, PBD terbaik Reka Bentuk dan Teknologi, Ahli Jawatan Kuasa tahun 6 Pengawas Sekolah, Sarjan Tunas Kadet Remaja Sekolah, Ahli Jawatan Kuasa Kelab Seni Tari, Ahli Aktif Sukan Permainan Sepak Takraw. Tempat keempat, pertandingan kawat kaki pasukan badan beruniform sekolah-sekolah rendah peringkat negeri Kedah tahun 2023. Syabas diucapkan kepada penerima anugerah atas tokoh akademik. Hadirin yang disanjungi, tokoh murid yang bakal kita raikan pada hari ini merupakan insan terpilih yang unggul dalam akademik, menyelah dalam kepimpinan, gemilang dalam kurikulum, berakhlak mulia, serta menjadi nadi penggerak kepada kecemerlangan sekolah. Sebelum itu, majlis dengan hormat menjemput yang berbahagia Datuk Rosni Aida binti Ismail, Penasihat Eksekutif Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka bersama Yang Besar Encik Rizal bin Muhammad Yusof, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka untuk naik ke pentas utama bagi mengumumkan penerima anugerah tokoh murid Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka 2025. Sebelum itu, kita saksikan dahulu video ini. Tokoh murid Sekolah Kebangsaan Ulu Melaka 2025. Calon-calonnya: Khalif Uwais, Muammar Azafri, Farel Rifki, Kisha Shazrini, Nur Fatihah. Alhamdulillah, tanya pada tokoh murid 2025. Anugerah ini adalah untuk menjadi satu inspirasi kepada beliau untuk lebih ke depan lagi, dan saya doakan agar beliau terus maju jaya dalam apa jua yang dilakukan, terutamanya dalam bidang akademik, insyaAllah. Beliau adalah Tokoh murid tahun 2025. atau kepada Nur Kisha Majlis mempersilakan penerima anugerah tokoh murid STM tahun 2025 untuk melangkah ke pentas utama. Kali ini ditemani kedua-dua orang waris tercinta bagi menerima sebuah plak penghargaan
sebuah tablet sebagai simbol masa depan yang terbentang luas, sejambak bunga yang melambangkan kerendahan budi serta sikil pengikrafan yang mengangkat martabat kecemerlangan. Dan khusus buat penerima anugerah tokoh murid, beliau akan disalurkan sehelai selimpah batu eksklusif yang terukir indah dengan tulisan Tokoh Murid SKUM sebagai lambang mutu dan kerukunan. Bukan biasa-biasa guys, bukan biasa-biasa. Kekal berada di atas pentas bagi menonton video istimewa ini. Nur Kisha Syazrini binti Muhammad Azmi telah dipilih sebagai tokoh murid pada tahun ini atas kecemerlangan menyeluruh yang ditunjukkannya dalam bidang akademik, kurikulum dan sukan. Selain itu, sahsiah dan keterampilan pribadinya turut menyerlah serta menjadikan beliau contoh teladan kepada rakan-rakan. Untuk mengenali beliau lebih dekat, mari sama-sama kita saksikan video ini. Hari ini, kita raikan seorang insan kecil yang langkahnya mungkin baru bermula. Namun, semangatnya sudah jauh ke hadapan. Seorang murid yang bukan sahaja cemerlang di mata guru-gurunya, tetapi juga menjadi kebanggaan keluarga. Nur Kisha Syazrini binti Muhammad Azmi dilahirkan pada 7 April 2013 di Langkawi, Kedah. Kisha merupakan anak kedua daripada 2 orang adik-beradik dan dibesarkan bersama seorang abang. Walaupun menjadi anak bongsu, Kisha bukanlah seorang yang manja. Sejak kecil lagi, dia dikenali sebagai seorang yang berdikari, kuat semangat dan tahu apa yang diinginkannya. Di sekolah, nama Kisha tidak perlu diperkenalkan lagi, terutama dalam bidang sukan dan permainan, olahraga, acara larian, bola jaring, bola tampar, badminton dan yang paling dekat di hati, bola baling. Namun di sebalik semua itu, ada sebuah kisah yang jarang diketahui. Pada mulanya, ayahnya tidak begitu bersetuju untuk Kisha menyertai terlalu banyak aktiviti sukan. Bimbang, takut pelajaran anak kecil ini terabai. Tetapi, inilah istimewanya Kisha. Dia bukan jenis yang mudah mengalah. Dengan lembut, dia memujuk ayahnya, meyakinkan bahawa dia mampu menguruskan masa, bahawa dia boleh seimbangkan antara latihan dan pelajaran. Dan dia buktikan kata-katanya. Bukan sahaja aktif menyertai pertandingan, jadual yang padat tidak pernah menjadi alasan. Kisha terus menunjukkan prestasi akademik yang membanggakan. Keputusan pemeriksaannya membuktikan bahawa dia bukan sahaja lincah di padang, tetapi juga cerdas di bilik darjah. Ada satu detik yang cukup menyentuh hati. Pernah ayahnya bertanya, "Kisha, tak penat ke? Boleh ke terus macam ni?" Namun dengan senyuman penuh keyakinan, Kisha menjawab, "Kisha boleh, jangan risau." Jawapan kecil tetapi besar maknanya. Ia menggambarkan keberanian, keazaman dan kekuatan seorang anak yang mahu mencapai yang terbaik. Dalam dunia persahabatan pula, Kisha disenangi ramai. Dia ramah, pandai mengambil hati dan tahu menghormati orang sekeliling. Tidak hairanlah rakan-rakan selesa berkawan dengannya dan guru-guru juga menyayangi sikap sopan dan kepribadiannya. Bakatnya pula tidak terhenti pada sukan. Kisha juga mempunyai sisi seni. Dia pandai menyanyi dan setiap perkara yang diceburinya, dia akan lakukan dengan penuh kesempurnaan. Itulah prinsipnya. Jika buat sesuatu, buat yang terbaik. Hubungan Kisha dengan ibunya sangat rapat. Namun dalam beberapa hal, Kisha tetap mencari pandangan ayahnya. Dia menghargai setiap teguran, setiap nasihat kerana baginya, kejayaan bukan hanya miliknya, tetapi milik keluarganya juga. Hadirin sekalian, inilah dia seorang murid yang serba boleh.
yang bukan sahaja membuktikan keupayaan diri tetapi turut memberi inspirasi kepada rakan-rakannya. Dengan segala pencapaiannya dalam akademik, sukan, kokurikulum dan sahsia, tidak menghairankan apabila hari ini kita mengangkat nama Nurkisha Syazrini binti Muhammad Azmi sebagai tokoh murid. Semoga langkah Kisha terus maju menjadi insan hebat yang membanggakan ibu bapa, sekolah dan negaranya suatu hari nanti. Berikan tepukan untuk Nurkisha Syazrini binti Muhammad Azmi.